Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tak betul rasa saya kalau nak memanggil diri ni sebagai penyumbang dalam dunia pendidikan tanpa mengenang jasa almarhum Tun Abdullah Ahmad Badawi yang merupakan mantan Perdana Menteri kita yang kelima yang banyak memberi sumbangan dalam dunia pendidikan. Berikut adalah beberapa sumbangan almarhum Tun Abdullah Ahmad Badawi kepada institusi pendidikan tinggi negara. Almarhum Tun Abdullah Ahmad Badawi yang juga mesra disapa sebagai Pak Lah merupakan alumni program sarjana Muda Sastra iaitu Pengajian Islam pada tahun 1964 di Universiti Malaya, merupakan lambang kepimpinan berintegriti dan negarawan ulung yang amat dihormati. Almarhum Pak Lah juga dilahirkan dalam keluarga agamawan, menjadikan beliau Perdana Menteri yang amat disegani pada zamannya. Almarhum juga pernah memperkenalkan Plan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP yang memberi hala tuju jelas terhadap sistem pendidikan negara. Beliau juga turut memperkasakan pendidikan tinggi melalui penubuhan Malaysian Qualification Agency MQA bagi menyelaras kualiti institusi pengajian tinggi di samping memperkukuhkan profesion perguruan sebagai tonggak pembangunan modal insan. Akhir sekali, jika anda adalah graduan dari Universiti Malaysia Kelantan, UMK, almarhum Tun Abdullah dah pencetus kepada idea penubuhan universiti anda. Saya, Teacher Sherry, mewakili keseluruh warga pendidik di Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih kepada almarhum Tun Abdullah Ahmad Badawi atas segala jasa dan buah fikiran yang disumbangkan dalam pentadbirannya yang boleh saya katakan short but sweet. Al-Fatihah.